Halo. Oh wow. Okay. Morning. Sebab tak ada masa nak buat intro, nak cakap dengan korang. So, korang temanlah saya hari ni untuk lak motor kejap. Okay? Sekejap. Hai korang, video kali ni layan dulu kita punya dashcam POV dari Changi Airport sampai JB. Okay, macam biasa $1.40 sebelum cut off 7 AM untuk parking motor. Kalau lepas kerja 12 jam ni, dia dah tak larat dah nak laju-laju, dah apa tak ada nak kerja apa kan, cuma balik nak rehat je. So kita santai-santai je. Mesti korang tertanya kan kenapa saya nak kena buat video motor vlog, dashcam untuk ride kan. Kira saya boleh kata yang ini adalah daily punya perjalanan sehari-hari saya, dan saya guna je apa barang-barang kamera yang ada. Yang macam dashcam ni memang kita pasang dekat motor lah. Kita punya dashcam kisah punya S-Max kan, depan belakang. Lepas tu sebab saya rasa macam biasa kalau share, lagi satu ramai yang nak kerja Singapura sebenarnya. Lepas tu bila pakai dashcam ni memang cantik view dia 4K. So that's what I share. Rupanya video dashcam yang 4K yang memang high resolution macam ni kan, dia tak renyah tau, sebab kita tinggal download je dekat app DJI tu. Kalau kita pakai action camera yang lain macam Insta360 ke apa-apa kan, yang lain-lain tu, kita nak kena set up, nak kena ada mounting. Itulah antara yang saya rasa macam antara kerja tambahan yang kena buat. Yang ni tak payah dah. Okey, sekarang kita dekat BKE lane, kita nak masuk ke Woodlands checkpoint.
Kalau tengok hari ni dia agak busy. Kiri kanan semua kereta full. Kat sini kawasan ni memang betul-betul kena hati-hati dan slow je. Tak payah nak rushing-rushing bawa motor. Macam yang korang tengok dekat video sekarang ni, ada saya je yang dekat depan yang motor ni. Maksudnya motor saya je. Ada motor bro yang sebelah tu pun dia pun slow je belah kanan. Sebab kadang-kadang kat sini dah banyak kali jadi kereta yang belah kanan tu tiba-tiba masuk kiri, tak ada signal. Kadang-kadang ada signal pun kita macam tak sempat tahu nak brake. Memang bahaya, boleh accident. Okey. Dah dekat-dekat sini baru selamat. Tengok baru bro tu potong. Padahal dia sebenarnya motor dia boleh pergi laju je. Okey, tapi dia pun memang takkan nak laju-laju sangat. Even motor yang CC tinggi pun memang takkan nak pecut dekat kawasan ni. So memang kena hati-hati. Dah dekat-dekat tu tak ada masalah. Sebab takkanlah dia orang takkan boleh lah nak masuk kiri kan. Dah sampai atas dah flyover tu. Okey, dah dekat-dekat nak masuk ni pun kena hati-hati juga. Kadang-kadang ada kereta lah tersesat lah termasuk sini. Lepas tu ada yang naik basikal, ada cyclist. So kena hati-hati kat sini. Dan juga kita cari lane yang hijau. Auto gate yang hijau tu open. Yang merah ni semua ditutup. Biasanya pagi-pagi memang macam ni, memang tak banyak lane buka. So kita masuk, siapa yang ada QR boleh scan QR. Maksudnya pasport tu scan. Saya tak ada, QR saya dah fail banyak kali. So saya scan pasport sahaja. Kan kalau scan QR buat banyak kali, sangkut ke fail, dah nak kena tolak motor pula kan untuk clearance. So tak payah, saya scan pasport je. Weh, pernah kena tolak motor. S-Max kan berat, 180 kilo. Lepas tu masuk pula lane yang awal-awal kan. Kena tolak tu sebab dia tak bagi start enjin. Enjin kena matikan, pasport, kunci kena bagi dekat pegawai, maksudnya auxiliary police tu. Kena bagi kat polis yang bertugas, polis bantuan. Dan dia akan jalan, kita kena tolak motor sampai ke office second clearance. Berat weh. Lepas tu tolak motor nak terjatuh. Macam betul-betul nak tergelincir. Nasib baik ada penghadang penghadang lane tu, lane barricade tu, yang warna oranye tu. Lepas tu saya geram apa lagi. Aku komplain lah. Terus masuk file komplain. Sebab cakap memang tak puas hati lah. Pegawai tu macam tak boleh budi bicara. Sebab saya dah cakap dah berat, saya tak boleh tolak. So why not saya naik je motor dengan hidupkan enjin kan. Macam bagi budi bicara lah sikit. Kita kan perempuan. Sebab saya perempuan, saya memang tak larat nak tolak. Lepas tu dia dah reply. Dia cakap itu memang prosedur dia. Dia pun minta maaf atas apa yang jadi. Sebab dalam email komplain tu saya siap cakap dengan dia lagi, tolong cek CCTV lah. Tengok macam mana pegawai dia buat kerja dan macam mana pegawai dia treat saya. Saya kata memang tak puas hati lah. Saya kata kalau jatuh siapa nak bayar kan. Dia nak bayar ke ganti rugi kalau motor saya rosak. Lepas tu dia cakap dia pun dah cek CCTV dan dia nampak semua tu. Dan dia pun dah bagi nasihat dekat pegawai tu. So saya okey lah, dah bagi nasihat dah. Sebab saya kata takkanlah tak ada kelonggaran kan. Agaknya waktu tu pun masing-masing penat. Saya penat, lepas tu pegawai tu pun penat. Lepas tu dua-dua berapi. Yelah bagus lah tu. Memang berapi yang berbulu. Tahap yang betul-betul memang macam geram tau. Dia macam lepas tu bila saya kata tak boleh, tapi dia ada keluarkan kata-kata yang mengguris hati lah. Dia cakap korang datang sini, maksudnya datang Singapura tapi buat hal. Itu aku jadi panas lah.
Jadi minta maaf lah ya. Jadi kalau dia cakap baik-baik, saya sampai dalam email tu saya siap bagi tahu lagi apa yang pegawai tu kata. Pegawai tu memang cakap saya datang Singapura buat hal. Outsider tapi buat hal. Datang sini patutnya kerja tapi buat hal. Oh, dia cakap macam tu memang aku panas. Okay, sebab tu saya komplain email tu. Kalau tak, kita boleh lagi lah macam, oh tak apalah, baik-baik lah kan. Nama pun kita sesama kerja. Itu memang antara pengalamannya lah. Pengalaman yang agak pahit lah. Lagi pahit kalau jatuh motor, Mat. Okay, tiba-tiba dashcam kali ni lebih kepada voice over meluah perasaan pula. Okay, yang dah sampai sini kena hati-hati juga sebab kita ada cyclist. Ambil lah kanan slow-slow. Kalau nak ambil kiri pun kena slow-slow sebab kita tak nampak apa yang depan tu. Lepas tu kalau ada kita-kita je, ada rider-rider je, kalau dah tahu bawa slow, janganlah ambil kanan, orang nak potong. Ambil kiri, slow-slow, bagi peluang dekat orang lain. So kita kena ada common sense sesama kita di atas jalan raya. Okey, dan kita dah nak masuk ke bangunan Sultan Iskandar iaitu CIQ. Kat sini macam biasa ada 3 lane, kena hati-hati. Kadang-kadang diorang memang tutup lah sebab sekarang tengah upgrade sistem. Tapi sebelum ni lah, sekarang dah okey. Upgrade sistem nice. Ada My Nice, ada My Border Pass dan manual. Okay, bila kita dah masuk bangunan CIQ ni, untuk clearance CIQ, pilihlah mana-mana lane yang korang nak. Okey, saya macam biasalah akan ambil yang paling kiri iaitu My Nice. Sekali sahaja pakai app. Lepas daripada tu semua scan muka sahaja. Tengok kamera lah, jangan mata melilau, memang dia tak akan detect. Tengok kamera yang ada tu, and then akan terus sekejap je terus buka palang. Senang kan? Yeay, dah settle semua, dah masuk JB dah ni. So korang dah boleh decide lah nak isi minyak ke tak macam biasa. Kalau macam saya, kalau dah habis 2-3 bar tu isi je lah, isi full. Isi je full sebab nanti tak payah kelang kabut. Petang, kalau saya balik pagi ni, petang nak pergi lagi. So petang tak payahlah nak isi pula, dah rushing. Pernah sampai tinggal 1 bar je. Allah, hai. Ingatkan nak isi petang, tak sempat. Lepas tu dah kelip. Allah Akbar. Okay, so macam biasa, saya akan berhenti dekat Shell untuk isi. Macam saya pernah cakap dekat video sebelum ni, antara Petronas dengan Shell, saya akan pilih Shell. Sebab dia punya nozzle dia lagi smooth. Tak ada sangkut-sangkut minyak. Saya tak tahulah kan kalau orang lain macam mana. Dah banyak kali kena dekat Petronas, memang tak clear. Memang sangkut-sangkut lah apalah. Kalau dekat Shell memang smooth je. So saya memang akan pilih Shell setiap kali isi minyak.
Okey, sekarang dah settle. Dah ambil dah auto pass card. Sekejap nak tunjuk. So sekarang saya dah ada dua auto pass card.